pernah dengar cerita singa betina bila tengah berahi boleh ajak bersama sampai 20 kali sehari? Tapi macam mana kalau wanita tengah subur? Dan berapa kali sebenarnya selamat untuk kita bersama dalam sehari? Ni fakta tentang singa betina. Masa berahi. Betul? Bila singa betina tengah berahi, estrus, dia boleh ajak singa jantan bersama antara 20 hingga 40 kali sehari. Sehingga kan kalau dia tak dapat, singa betina gigit batu si jantan. Ini insting semula jadi untuk pastikan peluang kehamilan sangat tinggi. Sebab sperma jantan perlu sampai bila-bila masa ovulasi berlaku. Kalau wanita tengah subur, apa berlaku? Masa subur, sekitar ovulasi, hormon estrogen tinggi, libido wanita naik, tubuh wanita secara semula jadi lebih, mudah terangsang, kulit lebih glowing, rasa lebih manja atau rapat dengan pasangan. Ini semua Allah cipta untuk memudahkan proses kehamilan secara natural. Berapa kali selamat? Berhubungan dalam sehari masa subur. 1 kali sehari sudah cukup optimum untuk TTC. Trying to conceive. Maksimum 2 kali sehari kalau masih selesa. Tapi pastikan suami cukup recharge. Antara sesi sperma perlukan sekurang-kurangnya 12 hingga 24 jam untuk recharge supaya jumlah dan kualiti sperma tak jatuh. Terlalu kerap, contoh 5 ke 6 kali sehari, boleh kurangkan kuantiti dan motiliti sperma. Letih fizikal dan emosi pasangan. Risiko faraj luka, kering atau radang, terutama kalau tak cukup pelinciran semula jadi. Kesimpulan penting untuk TTC, fokus pada quality over quantity. Cukup bersama hari ya dan hari tidak masa subur. Contoh, hari ke-12, 14, 16. Amalkan FT setiap pagi sebelum sarapan. Bantu siapkan hormon wanita dan kuatkan rahim untuk penempelan selepas ovulasi. Badan manusia bukan macam singa tapi konsep nature sama. Masa subur, tubuh ajak kita rapat dan berusaha. Cuma penting jaga keseimbangan supaya usaha tu selamat dan menyihatkan. Komen saya tengah TTC kalau anda relate. Dan jangan lupa follow untuk konten TTC, hormon dan kesuburan wanita yang fun, real dan penuh ilmu.